Siapa yang sembahyang jemaah sampai 40 hari, tidak pernah ketinggalan satu rakaat, maka Allah mencatat baginya dua kebebasan. Yang pertama ialah kebebasan daripada api neraka. Yang kedua adalah kebebasan daripada nifaq. Hadis ini menceritakan kepada kita, barang sesiapa yang melaksanakan solat dan solat itu dilaksanakan secara berjemaah dan dia komit dengan solat berjemaah itu berturutan selama 40 yauman, selama 40 hari, lam tafutsuhu, tidak pernah meninggalkan walaupun satu rakaat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Nabi SAW menyatakan, Allah akan memberi padanya dua keistimewaan. Yang pertama, terlepas dia secara pastinya daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala, dan juga ia terlepas dan bebas daripada memiliki sifat munafiqin, sifat nifaq. Kemudian Nabi SAW juga ada menyatakan bahawa man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma qama ila as-salati fa atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalat as-salah hafizakallahu kama hafizani kama hafaztani thumma yuz'adu biha ila as-sama'i wa laha daw'un wa nurun fatuftahu laha abwabus sama' hatta yantahiya biha ila Allah tabaraka wa ta'ala fatashfa'u li sahibiha fa idza duyyi'a ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalat as-salah ضيعك الله كما ضيعتني ثم يسعد بها ولها ظلمة حتى ينتهي بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها. Sesiapa yang wuduk dan menyempurnakan wuduknya, lalu berdiri untuk sembahyang, maka menyempurnakan rukuk, sujudnya dan bacaannya, maka sembahyang itu akan berkata kepadanya, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau memeliharaku. Kemudian dibawa naik ke langit, bersinar bercahaya, maka dibukakan untuknya pintu-pintu langit sehingga sampai kepada Tuhan Allah Ta'ala, lalu memintakan ampun bagi yang melakukan sembahyang itu. Sebaliknya, jika tidak sempurna rukuk, sujud dan bacaannya, maka sembahyang itu berkata, semoga Allah mengabaikan engkau sebagaimana engkau mengabaikan aku. Kemudian dibawa naik ke langit, diliputi oleh kegelapan sehingga sampai ke langit, maka tertutup semua pintu langit baginya. Kemudian dilipat sembahyangnya itu bagaikan baju yang buruk, lalu dipukulkan ke muka orang itu. Hadis yang kedua, tuan-tuan, pada malam ini satu ingatan kepada kita, sembahyang yang sempurna. Itu sebab kalau kita melihat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan sirah aqimus salah. Perkataan sembahyang itu bagi orang yang benar-benar memelihara sembahyangnya, maka Allah sifatkan dengan panggilan al-muqimunas salah, iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus salah. Maknanya ada perkataan aqimu. Adapun dalam ayat-ayat yang tidak ada padanya aqimu, biasanya ayat-ayat itu menunjukkan kepada sembahyang yang tidak sempurna.
di antaranya sembahyang orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Dalam ayat ini ada perkataan musallin. Dalam ayat ini juga Allah Taala disebut salatihim, tetapi tidak digandingkan dengan perkataan aqimu, menunjukkan ramai orang yang melakukan solat, tetapi sebahagian kecil sahaja sembahyangnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana mereka tidak melaksanakan sembahyang itu pada sudut yang sesempurnanya, yang tidak lengkap. Di antaranya sebelum daripada ini, Nabi SAW bagaimana menceritakan ada seorang pemuda yang masuk ke masjid selepas mengambil wuduk, kemudian dia sembahyang. Lepas dia sembahyang, terus duduk bersama-sama dengan Nabi. Nabi kata, sembahyang balik, kerana kau sebenarnya belum lagi sembahyang. Pemuda ini sembahyang buat kali yang kedua, kembali duduk kepada Nabi SAW. Nabi kata, sembahyang balik semula, kau belum lagi laksanakan sembahyang. Diulang, satu riwayat menyatakan sampai kepada 3 kali. Kemudian pemuda itu menyatakan, ya Rasulullah, aku tak tahu mana salah aku. Kemudian daripada itu, Nabi pun menerangkan satu persatu. Sembahyang bermula daripada wuduk. Sembahyang bermula daripada wuduk, kemudian sampailah Nabi ajar satu persatu. Di antaranya yang Nabi tegaskan ialah perkataan tama'ninah. Ada padanya tama'ninah, berhenti dalam keadaan yang seketika tetapi sempurna. Salah satu daripada menunjukkan kepada sembahyang yang sempurna ialah ada padanya tama'ninah. Kemudian dalam hadis yang kedua ini, Nabi SAW menceritakan tentang sembahyang kalau dia sempurna, maka rukuknya ada padanya tama'ninah, pada sujudnya ada tama'ninah, dalam pembacaannya juga tartil mengikut riwayat yang kita tahu. Kadang-kadang tuan-tuan kita ni baca Fatihah. Kita baca Fatihah, kita ikut kaedah An-Asim. An-Asim kita baca. Tapi kadang-kadang kita berhenti secara memilih pada perkataan Siratal ladzina an'amta alaihim, kita berhenti di situ. Kemudian kita ambil ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kalau nak ikutkan sebenarnya daripada Asim, di situ tak boleh berhenti. Di situ kena sambung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Disambung situ, menjadikan keseluruhan ayat Fatihah adalah 7. Tetapi pendapat yang lain, bacaan yang lain, mereka tidak mengira bismillah itu. Bila tak kira bismillah, dia akan kira daripada alhamdulillah. Untuk mencukupkan sab'u ayati, nak cukupkan 7 ayat, maka dia berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian baru diambil ghairil maghdub adalah ayat yang ke-7. Tapi yang sebenarnya, yang sepatutnya kita baca, dia tidaklah menjadi kesalahan. Tetapi kita mengetahui di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih, membaca bismillah itu, bismillah itu termasuk daripada suratul Fatihah. Itu juga dikira sempurna. Itu sebab kata Nabi, wal qira'ata fiha, dan membaca dalam sembahyang itu pun diambil kira. Kalau Nabi SAW dia sembahyang, baginda Nabi SAW dia akan mewakafkan pada tempat-tempat yang ada padanya wakaf, satu persatu, bitartil, dengan tartil, tidak ta'jil,
tidak dengan tergopoh gapah. Kerana di sana ada sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesiapa yang Allah Ta'ala berikan padanya kebaikan, dan kebaikan itu dikira kebaikan yang paling utama, ialah apabila seseorang itu dapat melaksanakan sembahyang walaupun 2 rakaat. Maknanya tuan-tuan, sewaktu kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengangkat takbir untuk solat, ketika mana Allahu Akbar, ketahuilah, kata Nabi SAW, itu adalah pemberian yang paling besar sekali dalam kehidupan kita. Mungkin sebahagian daripada kita menyatakan bahawa harta itu adalah menjadi keutamaan. Tetapi bila Nabi menyatakan bahawa suatu pemberian yang paling utama sekali ialah apabila kita dapat melaksanakan walaupun hanya 2 rakaat. Kerana sembahyang ini adalah dengan kehendak Allah. Allah yang melembutkan hati kita sehingga kita ni boleh melaksanakan sembahyang. Kalau Allah Ta'ala tidak izinkan untuk kita sembahyang, maka tak boleh kita dapat anugerah itu. Itu sebab bila kita dapat melakukan ibadat sembahyang ini, maka kita ambil benar-benar perhatian ketika mana kita melaksanakan solat. Lalu kata Nabi SAW, bila sembahyang itu sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, pembacaan dalam solat itu sempurna, maka solat itu akan berkata, solat itu akan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara engkau. Kata solat itu, wahai orang yang sembahyang, sesungguhnya Allah pasti akan memelihara engkau seperti mana engkau telah memelihara aku. Itu doa daripada sembahyang itu sendiri. Itu sebab sembahyang ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar kita mesti berikan tumpuan dan benar-benar kita telah pun menguasai keseluruhan sembahyang itu. Pasal kadang-kadang kita ni dalam hal-hal keduniaan, apabila kita laksanakan sesuatu itu belasan tahun, puluhan tahun, kita akan jadi orang yang paling mahir sekali. Tapi kadang-kadang sebahagian kecil daripada kita, usia dah lanjut, nak membezakan sunat abad dengan hayat pun tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Nak memahami bagaimana kaedah sujud yang sempurna pun tak tahu lagi. Pasal apa? Pasal di antara kerananya ialah tidak mendalami sungguh-sungguh. Tidak mendalami sungguh-sungguh. Akhirnya sembahyang itu dia hanya sekadar sembahyang yang amat kita kuatiri dan amat kita takut kalau sembahyang tadi itu termasuk daripada alladzina hum an salatihim sahun. Selepas sembahyang itu berdoa kepada Allah, moga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku, maka sembahyang itu akan dinaikkan ke langit dan rupa bentuk solat yang dibawa naik ke langit yang sempurna itu digambarkan di sini, walaha dhau'un, ada padanya cahaya. Kemudian daripada itu terbukalah pintu langit sehingga sembahyang itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahyang itu memberi syafaat baginya, lalu diampunkan dosa-dosa orang yang melakukan sembahyang tersebut. Namun begitu sebaliknya, فَإِذَا ضُيِّعَ رُكُوعَهَا, maka apabila seseorang yang sembahyang itu dia memperlekehkan rukuknya, rukuknya diperlekehkan, maknanya tidak sempurna, dan sujud dia dan pembacaan dia tidak ambil kisah, qalatis salah, maka berkatalah sembahyang, dhayya'akallahu kama dhayya'tani, moga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
dhayya'aka, maknanya mempersia-siakan engkau, seperti mana engkau telah mempersia-siakan aku. Kemudian sembahyang itu dinaikkan ke langit tanpa ada cahaya, bahkan gelap gelita, sehingga sampai di langit. Maka ditutup pintu-pintu langit disebabkan kerana sembahyang yang tidak sempurna itu. Kemudian kembali balik semula turun ke bawah dalam keadaan sembahyang itu diibaratkan seperti kain buruk dan dipukulkan pada muka orang yang melakukan solat tersebut. Maka inilah yang inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang bersembahyang, sembahyangnya tidak sempurna, sembahyangnya tidak memenuhi kalimah aqimus salah. InsyaAllah nanti dalam pertemuan-pertemuan akan datang kita tengok, masih banyak lagi dia punya perbicaraan dia mengenai sembahyang yang sempurna ini. InsyaAllah kita akan lihat dalam selepas daripada ini. Al-Hasan berkata, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi aswa'in nas sirqatan. Qalu man huwa ya Rasulullah? Qala alladhi yasriqu min salatihi. Qalu wa kayfa yasriqu min salatih? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Hadis sahih. Sukakah saya beritahu kepadamu sebusuk-busuk manusia pencuriannya? Berkata sahabat, siapakah itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, adalah orang yang mencuri dari sembahyangnya. Sahabat bertanya, bagaimana mencuri dari sembahyangnya? Jawab Nabi SAW, tidak menyempurnakan rukuk dan tidak menyempurnakan sujud. Bermaksud di sini ialah salah satu daripada rukun dalam rukuk dan sujud ialah ada padanya tamak-ninah. Salman Al-Farisi berkata, as-salatu mikyalun, faman wafa mikyalahu wafa lahu, wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu fil mutaffifin. Kata Salman Al-Farisi, sembahyang itu bagaikan timbangan. Maka siapa menepati timbangannya, maka dia diberi cukup. Dan siapa yang mencuri timbangan, maka kamu telah mengetahui ancaman Allah terhadap pencuri timbangan, seperti mana disebut dalam surah Al-Mutaffifin. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya Al-Mutaffifin. Mutaffifin ni maksudnya orang yang tidak menepati dalam timbangan dia. Berjual beli, dia tak tepati dalam timbangan dia. Wailul lil mutaffifin, kata Allah. Allah memberi kecelakaan bagi orang yang dalam jual beli dia, timbangan dia tidak tepat. Tidak tepat berlakunya penipuan dan sebagainya. Maka kata Salman Al-Farisi, sembahyang diibaratkan begitulah. Sembahyang ni diibaratkan timbangan. Kalau kita sembahyang sempurna, maka tepat timbangannya, maka dapat padanya kebaikan daripada sembahyang itu. Tapi kalau sembahyang dia tidak sempurna, dia seolah-olah orang yang tidak menepati dalam timbangan. Orang yang tidak menepati dalam timbangan ni, kata Salman Al-Farisi, engkau tahulah, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang tidak menepat padanya timbangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, afqalus salati 'alal munafiqi salatul 'isha'il akhirati wal fajri walau ya'lamuna ma fihima minal ajri la atauhuma walau habwan. Muttafaqun alaih. Seberat-berat sembahyang bagi orang munafik sembahyang Isya' dan sembahyang subuh,
Tetapi andaikan mereka mengetahui pahala keduanya itu, nescaya mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Dekat sini Nabi SAW membuka bagaimana nak mengenali sembahyang orang-orang munafik ni iaitu dalam solat Isyak dan juga solat subuh athqala. Dia tak sembahyang lah. Maksudnya dia tak sembahyang. Kerana kata Nabi, seberat-berat sembahyang dinisbahkan kepada orang munafik ialah untuk melakukan solat Isyak dan solat subuh. Kalaulah mereka mengetahui kelebihan yang ada pada kedua-dua solat itu, nescaya mereka akan datang walaupun terpaksa dalam keadaan merangkak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bashiril al-masyain fi zulamil lail ilal masajidi bin nuri tam yaumal qiyamah. Sampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di malam yang gelap, bahawa mereka akan mendapat nur cahaya terang pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hammamtu an amura bis salati fatuqama thumma akhruju bi fityan ma'ahum huzumun minal hatabi fa uharriqa ala qaumin diyarahum yasma'una nida'a thumma la ya'tuna as-salah. Sesungguhnya saya ingin menyuruh orang iqamatus salah dan dilaksanakan sembahyang berjemaah. Kemudian saya keluar dengan pemuda-pemuda yang membawa beberapa ikat kayu dan saya bakar rumah-rumah orang-orang yang mendengar azan kemudian tidak datang untuk sembahyang jemaah. Hadis sahih. Nak menunjukkan dekat sini Nabi sampai kepada peringkat itu. Makna kata Nabi, kalaulah boleh lepas daripada sembahyang, aku panggil beberapa orang yang mereka itu membawa kayu api, pergi cari rumah orang yang mereka tu dengar azan. Dengar azan tapi tak nak pergi sembahyang secara berjemaah. Andaikan boleh, aku minta lelaki yang ikut bersama aku yang membawa kayu bakar tadi pergi buat unggun bakar rumah orang yang dengar azan tetapi tidak melaksanakan sembahyang dalam keadaan berjemaah. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin iftaradallahu ala ibadihi faman jaa bihinna tammatin wa lam yanqushunna istihfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah wa man tarakahunna istighfafan bihaqqihinna lam yakun lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a rahimahu wa in syaa'a 'adzabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih. 5 kali sembahyang yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya, maka siapa yang mengerjakan dengan sempurna dan tidak menguranginya mereka meremehkan kewajipan, maka ia mempunyai janji di sisi Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Dan siapa yang meninggalkan kerana meremehkan haknya, tidak ada janji di sisi Allah baginya. Terserah pada Allah sama ada untuk merahmatinya atau menyeksanya. Hadis ini juga memberikan satu ingatan kepada kita. Barang sesiapa yang sembahyang, kewajipan sembahyangnya 5 kali dalam tempoh 1 hari. Kalau dia mengerjakan dalam keadaan menyempurnakan kesemuanya dan tidak memperlekeh-lekehkan sembahyang, hakikat sebenarnya di sisi Allah
dia telah pun memeterai satu perjanjian. Orang pergi sembahyang, buat sembahyang 5 kali satu hari, dan dia fokus dalam sembahyang dia. Setiap sembahyang yang dilakukan tidak ada langsung perasaan istilahnya sambil lewa. Tidak sambil lewa. Itu sebab tadi tuan-tuan, saya bawakan pengertian hadis tadi. Seseorang yang apabila dia boleh sembahyang, kena tahu bahawa itu merupakan satu pemberian yang paling berharga dalam hidup dia. Jadi sewaktu dia angkat takbir itu Allahu Akbar, dia kena rasa bahawa Allah sedang memberi padanya suatu pemberian yang paling berharga. Di kalangan ulama-ulama tasawuf tuan-tuan, kalaulah aku diberikan pilihan sama ada untuk memilih syurga atau sembahyang 2 rakaat. Ahli tasawuf menyatakan bahawa aku pasti akan memilih sembahyang 2 rakaat. Kalau kita rasa pilih syurga. Tapi di kalangan para orang-orang tasawuf, mereka memilih untuk sembahyang. Lalu ditanya kepada dia, kenapa memilih sembahyang daripada syurga? Dia kata, kalau aku sembahyang, Allah redha pada aku. Tapi kalau aku masuk dalam syurga, aku yang redha pada syurga tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau aku sembahyang, ni bahasa pinjaman saja. Kalau aku sembahyang, dia mengembirakan Allah. Adapun aku masuk syurga, dia mengembirakan aku. Mengembirakan Allah itu aku lebih suka daripada aku gembira masuk ke dalam syurga. Lantaran itu, kita pegang sungguh-sungguh, tak kala kita boleh melaksanakan sembahyang, maka itu adalah pemberian yang paling bernilai dalam hidup kita. Dan apabila kita telah dapat melaksanakan sembahyang, maka kita sempurnakan sembahyang tadi. Kerana hakikatnya, orang yang menyempurnakan sembahyang, sebenar-benarnya dia sedang memeterai satu perjanjian kepada Allah, iaitu ayyudkhilahul jannah. Dia pasti akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi bagi orang yang dia sembahyang, dan sembahyang tadi istighfafan, sambil lewa, maka tidak ada perjanjian dengan Allah bahawa dia akan dimasukkan syurga. Terserah kepada Allah. Insya'a rahimahu wa insya'a azabahu. Terserah kepada Allah. Kalau Allah nak beri rahmat pada dia pun boleh, dan kalau Allah nak azab dia pun boleh. Jadi ada sedikit pertanyaan dari Tuan Haji tadi mengenai orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang tuan-tuan, pertama sekali, kalau anggota yang digerakkan itu adalah anggota yang besar. Contoh tangan, dia letakkan di sini, kemudian dia garu. Garu yang begini. Majoriti ulama semua menyatakan itu adalah batal. Batal. Maknanya dia garu lebih berturut-turut begitu. Adapun jari yang kecil, dia kata dekat sini contohnya, dia letak jari saja. Ada sebahagian menyatakan bahawa tidak mengapa. Tidak mengapa. Adapun orang yang sembahyang, tangan dia bergerak-gerak semua sekali, jarinya bergerak-gerak. Kalau dia telah menjadi satu pelak. Pelak ni makna benda yang dah jadi darah daging dia bergerak aja. Dimaafkan. Dimaafkan. Tapi kalau sengaja, luar sembahyang elok aja. Luar sembahyang elok aja, tak ada bergerak-gerak, tapi tiba dalam sembahyang sibuk aja, bergerak-gerak, maka batal hukum dia. Kalau bergerak gitu lebih daripada 3 kali berturut-turut dengan sengaja. Jadi itu juga tuan-tuan, dia termasuk daripada mana istighfafan. Orang yang tidak serius dalam melaksanakan sembahyang. Wa'iyadzubillah, mudah-mudahan sewaktu kita melaksanakan sembahyang, Allah berikan kepada kita kesempurnaan dalam melaksanakan sembahyang tersebut. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.